Ni ya, daun palas, daun ketupat. Dan ni, sahabat. Kalau kita nak buat ketupat, kita ambil yang masih dalam macam tu, sahabat. Macam tu. Yang gitu. Kita nak ambil untuk buat ketupat, kita ambil yang macam ni, sahabat. Yang ni. Yang dalam ni. Macam ni. Kita ambil yang ni. Pokok dia berduri, sahabat. Ada duri. Daun palas untuk buat ketupat. Boleh grab, sahabat. Ada tanam satu perdu pun cukup dah. Yang ni yang tua, ni yang muda, yang ni yang baru nak keluar, sahabat. Macam ni.